Lebih setahun menyimpan kisah hati daripada pengetahuan umum, penyampai radio Era, Radin akhirnya memilih untuk berkongsi detik paling bermakna dalam hidupnya bukan melalui pengumuman biasa, tetapi terus pada hari bersejarahnya sendiri. Pada 1 Mei lalu, Radin atau nama lengkapnya Radin Amir Afendi Ahmad Arwani sah bergelar suami kepada pilihan hatinya, Nur Amirah Syamsul Bahrin, 37 tahun. Dengan sekali lafaz, pasangan ini disatukan dalam sebuah majlis yang bukan sahaja indah, tetapi juga syarat dengan emosi dan makna tersendiri. Apa yang menjadikan perkahwinan ini lebih mencuri perhatian adalah latar belakang Amirah sebagai seorang ibu tunggal kepada 3 orang anak. Namun bagi Radin, status tersebut bukan penghalang. Sebaliknya menjadi sebahagian daripada keindahan perjalanan cinta mereka. Majlis akad nikah berlangsung dalam suasana penuh, sederhana tetapi elegan. Amirah dinikahkan sendiri oleh bapanya, manakala majlis itu turut disaksikan oleh penolong pendaftar perkahwinan Masjid Bukit Antarabangsa, Ustaz Abdul Hakim Abdul Rahman. Sebagai simbolik kepada tarikh bersejarah itu, Radin menyerahkan mahar berupa pohon emas sakura bernilai RM15,020 satu sentuhan unik yang menggambarkan detik penyatuan mereka. Namun, di sebalik segala keindahan majlis tersebut, terdapat satu momen yang benar-benar menyentuh hati para tetamu. Ketika acara berlangsung, skrin besar di Dewan memaparkan wajah Allahyarham Ibu dan Bapa Radin, imej yang dihasilkan melalui teknologi kecerdasan buatan, AI. Paparan itu seolah-olah menghidupkan kembali kehadiran insan tersayang yang telah tiada, memberikan gambaran seakan-akan mereka turut berada di sisi Radin pada hari paling penting dalam hidupnya. Suasana dewan yang dipenuhi kira-kira 500 tetamu bertukar hening. Ramai yang tidak mampu menahan sebab, malah ada yang mengalirkan air mata melihat momen tersebut. Ia bukan sekadar teknologi, tetapi simbol kerinduan dan kasih sayang seorang anak terhadap kedua ibu bapanya. Majlis penuh bermakna itu turut dihadiri beberapa figura terkenal. Antaranya Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan isteri, selain rakan-rakan selebriti seperti Era Fazira, Bella Astilah, Syed Saddiq dan Nabila Razali. Dengan tema serba putih yang melambangkan kesucian dan permulaan baharu, majlis tersebut turut diserikan dengan persembahan istimewa daripada penyanyi terkenal Anwar Zain serta kumpulan nasyid Rabbani. Di sebalik kemeriahan itu, tersimpan satu kisah yang selama ini dirahsiakan rapi. Radin mendedahkan bahawa hubungan cintanya bersama Amirah telah terjalin lebih setahun, namun mereka sepakat untuk tidak berkongsi kepada umum sehingga tiba hari pernikahan. Keputusan itu bukan tanpa sebab. Bagi Radin, privasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam membina hubungan yang kukuh. Malah, beliau turut menjelaskan bahawa media yang dijemput ke majlis tersebut hadir sebagai sahabat, bukan sebagai petugas yang membuat liputan. Kami berdua bersetuju untuk merahsiakan hubungan sehinggalah hari kami disatukan sebagai suami isteri yang sah, katanya. Apabila ditanya mengenai keistimewaan Amirah yang berjaya menambar hatinya, Radin menjawab dengan penuh jujur. Menurutnya, keikhlasan dan kejujuran wanita itu menjadi faktor utama yang membuatkan dia jatuh cinta. Saya terus terang di sini, Mira ibu tunggal yang memiliki 3 anak. Namun perkara tersebut tidak menjadi penghalang buat saya, ujarnya. Radin juga mengakui bahawa di sebalik wajah Amirah yang lembut dan sopan, tersimpan satu karakter yang kuat dan menarik. Kepribadian skim yang membuatkan dirinya yakin untuk melangkah ke fasa seterusnya dalam kehidupan. Bagi Amirah pula, Radin adalah seorang lelaki yang sangat baik hati dan mudah disenangi, bukan sahaja oleh dirinya, tetapi juga oleh ketiga-tiga anaknya. Radin sangat baik hati dengan semua orang. Tak kira siapapun. Dia akan utamakan orang lain sebelum diri dia, katanya. Tambahnya lagi, anak-anaknya sangat selesa dan gembira apabila bersama Radin. Sikap penyayang dan keupayaan Radin untuk menyesuaikan diri dengan cepat menjadikan hubungan mereka semakin erat. Perkahwinan ini bukan sekadar penyatuan dua hati, tetapi juga pembentukan sebuah keluarga baharu.
Menggalas tanggungjawab sebagai suami dalam masa yang sama menjadi figura bapa kepada 3 orang anak bukanlah sesuatu yang mudah. Namun Radin melihat perkara itu dari sudut yang berbeza. Baginya, ia bukan satu beban. Sebaliknya amanah dan tanggungjawab yang perlu digalas dengan penuh keikhlasan. Saya tidak pernah rasa ini satu bebanan. Ini satu tanggungjawab yang baharu, jelasnya. Dengan sokongan daripada Amirah, Radin yakin mereka mampu mengharungi perjalanan hidup berkeluarga bersama. Sebagai permulaan kepada kehidupan baharu mereka, pasangan ini merancang untuk berbulan madu di kota suci Mekah selepas Hari Raya Aidiladha nanti, satu pilihan yang menggambarkan harapan dan doa mereka untuk keberkatan dalam rumah tangga yang dibina. Kisah Radin dan Amirah membuktikan bahawa cinta tidak mengenal latar belakang atau status. Apa yang lebih penting adalah keikhlasan, penerimaan dan kesediaan untuk melangkah bersama ke masa depan. Dalam dunia yang sering memandang status sebagai penghalang, kisah ini hadir sebagai satu inspirasi bahawa kebahagiaan boleh hadir dalam pelbagai bentuk, asalkan hati benar-benar bersedia. Persoalannya kini, mampukah Radin menyesuaikan diri sepenuhnya dengan peranan baharunya sebagai suami dan instan kepada 3 anak? Hanya masa yang akan menentukan. Namun satu perkara pasti, langkah pertama sudah pun diambil dengan penuh keyakinan dan cinta.